kalau bahasa Melayu dia pakai timbal balik. Timbal balik ataupun kalau bahasa kasar dia balas balik lah. Okay, so apa yang dia nak balas balik ni sebenarnya? I familiar dengan tarif, tapi reciprocal tarif ni agak popular baru-baru ni. Reciprocal tu maknanya kita balas, bukan balas, kita imbang balik. Dia kata ni kalau bahasa Melayu dia pakai timbal balik ataupun kalau bahasa kasar dia balas balik lah. Okay, so apa yang dia nak balas balik ni sebenarnya? Sebenarnya macam ni lah kan. Tadi masa kita start podcast ni saya sebut kan, Trump ni memang suka tarif. Betul. Kenapa dia suka tarif? Because kalau kita tengok balik sejarah dia, part of dia punya campaign to menang election adalah untuk make America great again. Right? America first. Slogan dia America first. That's right. Make America great again. So macam mana dia make America great again? Saya rasa, saya lah. Apa yang sebab saya dulu pun study kat US, pernah duduk US lama dekat kan? Indiana. Dekat dia. 4 tahun sana. Amerika ni dah great dah pun. So apa yang sebenarnya Trump nak bawa balik? Kan dia kata dia nak bawa balik jobs, dia nak bawa balik kilang. Dia nak bawa balik apa? Dia nak bawa balik buat baju ke? Kalau you tengok banyak memes orang tengok kan dalam kalau tengok dalam social media memes kan, orang ketawakan dia. Sebab banyak orang dia kata orang yang badan yang besar, yang malas apa semua kena kerja kilang. Kena kerja kilang, jahit baju, jahit kasut. Are these the jobs that you want to bring back? Those are to be honest, the menial jobs, the lower level jobs. Patutnya US nak fokus on the higher level tech jobs. So sebab dia punya Trump ni, dia punya power base ataupun voters dia datang daripada orang kata the red state lah. Red state yang bawah, rural areas, rural areas kan. So dia punya narrative dia, this is how we want to make America great again. Itu dia narrative. Okay. So tetapi yang tak masuk akalnya adalah macam kita kata adalah you nak buat apa? You nak buat kilang buat apa? Kan? Because now over the last 20-30 years, mereka juga yang mengajar kita tentang globalization. Mereka yang pergi buat iPhone dekat China at the lower cost. Even topi orang buat lawak kan, kata topi maga tu pun made in China. Ada satu kilang tu dedicated untuk buat maga punya produk. Betul, made in China. So saya rasanya kalau kita tengok balik ni tentang dia punya history, ini adalah cara dia untuk menang election. Of course dia kena make good lah dia punya promise. Dia dah janji. So 1, 2 world order lah untuk saya. China is getting stronger. Day by day, yes. Day by day. Kan? Because China keeps on investing, because across the world. I think China ni kalau you tengok dia a bit level-headed lah kan. Lebih level-headed. Dia buat senyap-senyap. Tiba-tiba dia dah ada dekat sini, ada dekat semua everywhere. Right? And US ni kalau you tengok, kalau you biasa begini, dia orang memang loud. Right? Jadi presiden dia yang ni baru ni pun memang suka cakap kuat dan suka macam they like to flex. Right. Itu cara dia lah. Culture dia macam tu. They like to flex. Right? So dia dah janji. Dia dah janji pada voters dia. So ini yang akan buat. So dia kena make good that promise. Walaupun kita rasakan kenapa kau nak bawa balik benda-benda yang job macam itulah, menial job mesti macam ni, right? Where negara macam Vietnam boleh buat, Thailand boleh buat, Malaysia boleh buat kan, Malaysia boleh buat. Kenapa kau nak buat benda ni, right? Kau fokuslah dekat area yang you already great, which is software, for example. Kalau you tengok dari in terms of services, diorang ni besar, right? Siapa yang tak pakai McKinsey? Right? Siapa tak pakai konsultan-konsultan diorang yang besar ni, EY ke apa semua? Siapa tak pakai diorang? I'm not sure whether EY ni American. Tapi siapa yang tak pakai konsultancy kat Malaysia ni? Yang konsultancy ni datang daripada Amerika Syarikat. Tapi so basically this trade deficit ni, dia cakap ni adalah based on goods, physical products. But what about services? Itu dia tak kira. Services and software dia tak kira. So kita pergi balik ke itu yang dia katakan tadi apa? Timbal balik. So dia punya formula timbal balik ni, itu orang semua persoal. Orang kata, mana dapat number ni? Mana kau dapat nombor ni? Kau dapat macam mana? Tu senang je. Dia ambil dia punya trade deficit. Trade deficit ni, kalau tengok trade deficit ni adalah barangan yang kita beli daripada negara luar. Yang kita import, yang kita import, tolak ekspor. Jadi Amerika ni memang tiap-tiap tahun deficit. Dia import lebih banyak. Dia import lebih banyak daripada dia export. We're still talking about goods, dia bukan goods services. Goods je. Trade. So dia panggil trade. Trade deficit. Trade goods, goods. So jadi jumlah diorang ni, saya baru tengok itu, saya ada post dalam X saya.
hampir 800 billion US dollar setahun. Deficit. 800 billion US dollar satu tahun. Okay. So dia nak, orang kata, correct this deficit. Maknanya betulkan deficit. Dia nak jadi surplus. So kalau dia nak surplus, orang lain kena beli barang dia lah. Betul. Dua cara lah. Sama ada kita beli barang dia, which is, ataupun kita tak jual barang kat dia lah. Okay. Tapi macam kita nak beli, kita bukannya kaya sangat. Duit dia lagi besar. Apa yang dia buat sebenarnya? Takkan nak beli kereta dia? Yeah. So America ni, diorang ni memang is a consumer driven country. They like to consume. Tapi kalau kita tengok balik, apa yang dia consume tu sebenarnya adalah barang sebenarnya memang produk diorang. Contohnya Apple kan, 90% buat dekat China. Tapi itu barang dia. Kalau you tengok interview siapa ni, interview daripada Tim Cook, kenapa dia pilih China? Dia kata China ni bukan dia pilih sebab low cost. Dia pilih sebab skill worker dekat China tu memang ramai. Skilled worker memang ramai. Memang diorang, dia kata kalau dekat Amerika ni, kalau tengok interview tu interesting, kalau dia nak penuhkan bilik itu dengan orang-orang yang berbakat software engineer ke di Amerika, tak tentu lagi. Boleh penuh ke tak bilik. Tapi kalau dekat China, 3 padang bola dia boleh penuh. Punya ramai orang yang talented kat sana. So dia punya tu concentration of skill workers dalam tempat tu memang ramai. Right? But not in America. Sebab tu dia pergi buat dekat China. Bukan sebab low cost. Bukan low cost. Sebab they have the people there who are skilled enough to do all this job. So berbalik kepada timbal balik ni, berbalik reciprocal ni. So dia kata dia nak correct balik dia punya trade deficit yang lah hampir 800 billion ni US dollar per year tu per year. So dia attack semua orang. Dia buatnya simple. Dia tengok list siapa nombor 1. Nombor 1 China. Paling besar sekali China. Okay. China paling banyak sikit dia dengan trade deficit ni. Sebab dia import paling banyak kat China. Ya, sebab yang dia import pun barang dia juga. Barang daripada syarikat-syarikat dia, Apple lah, Walmart lah, Nike lah, Reebok lah, semua buat kan. Jadi dia tak peduli kawan ke lawan ke, aku nak hukum kau. Sebab the trade deficit against this countries. Sebab dia kata kita tak sepatutnya be in trade deficit. Right, be in trade deficit. So saya rasa kalau you tak nak trade deficit, you kena handle you punya country dulu. Kau kata tadi kan, trade deficit ni sama ada you stop buying ataupun you force other people to buy. Maybe agaknya easier for you to stop people from buying. So dia tarif lah. But 70% is consumer spending. Belanja. 70% of dia punya economy tu is berbelanja. Based on perbelanjaan. Rakyat berbelanja. Memang dia orang suka belanja. Lepas tu kalau you tengok TikTok, negara apa paling besar sekali TikTok? Yang Amerika lah sebab paling ramai. Population dia lebih kurang 270 juta, tak silap saya. Account dia pun lebih kurang sama. Number of accounts. And then account TikTok ni banyak orang gunakan untuk jual beli barang dekat US. Lepas tu US ni, kalau nak jual barang kat US ni, of course barangnya value tinggi. Because dia punya duit dia kuat. Duit dia kuat kan, dengan Malaysia ringgit 44, RM4.50 kan, RM4. So jadi dia punya purchasing power tu dia kuat. So you boleh jual barang kat sana dengan agak senang. Sebab tu account banyak. Sebab tu bila TikTok ni nak di ban dekat US ni, diorang semua panik. The sellers because banyak small industry yang gunakan TikTok ni untuk jual barang, and for them they find it easy to jual because orang Amerika ni suka membeli. Jual je apa, beli. Dia akan beli. Diorang beli barang-barang seperti Shein daripada China tu, diorang lah antara customer yang paling besar dalam dunia ni. Kalau you tengok dari segi consumer power, mereka diorang first dalam dunia. Yang kedua adalah EU ni banyak-banyak negara kan, European Union, banyak negara combine dalam tu, ada lebih daripada 10 negara dalam tu. Negara ni combine is only half of US punya purchasing power. Kan, in terms of final products buying kan. Half aja daripada US. So sebab tu semua negara pergi jual dekat US, attack US lah. Sebab diorang suka beli. Kan, saya bukan pakar tentang ni, tapi bila saya baca apa yang pakar semua tulis kan, diorang ni kata it's a dumb move pun ada, it's a clown show pun ada kan. Diorang sebut, diorang dah panggil nama dekat dia. Betul. Right? So jadi kalau pakar-pakar semua dah kata macam tu, even orang Amerika sendiri pun pakar dia kata impossible. Even Jerome Powell pun
kata kita kena tengok dulu perkara Jerome Powell ni ialah chairman pada Fed Reserve yang control interest rate di US Fed Reserve ni similar to Bank Negara Malaysia. Fed Reserve ni similar lah to Bank Negara Malaysia. So dia pun dah berlawan dengan Trump. Trump suruh dia turunkan interest rate sebab dia kata tak nak. Dia kata dia tak cakap lah tak nak. Dia kata nanti dulu. Okay. Kami nak tengok dulu inflation rate. Sebab di US ni monetary policy ni digunakan sepenuhnya. Monetary policy ni maknanya the controlling of interest rate lah. Interest rate digunakan sepenuhnya untuk kawal inflasi. So dia memang kalau kita nak tengok monetary policy ni interest rate US ni memang dia jadi satu event. Satu dunia akan tengok. Satu event. So dan satu event tiap-tiap bulan kita tengok inflasi di Amerika ni macam mana. Kita lebih tahu lagi inflasi di Amerika daripada inflasi di Malaysia. Sebab inflasi Malaysia ni dia macam mendatar ya kan, tak ada cerita sangat kan. So kalau naik turun pun dia tak affect dunia. Tapi kalau di US ni, kalau inflasi dia naik turun, dia affect dunia. Sebab apa? Sebab kalau inflasi dia naik atau turun, dia akan influence atau mempengaruhi keputusan Federal Reserve ni. Dan dia sebuah negara yang besar, kan? Sama lah kita kata tadi, bila negara besar macam US ni membuat satu keputusan, dia akan affect semua negara kecil-kecil. Terutama sekali dia punya interest rate lah. Boleh cerita sikit tak? How does it affect kalau naik atau turun interest rate dia? Dia macam ni, okay. Kalau kita semua kita follow lah, interest rate di US ni turun. Masa COVID dulu, masa COVID kita balik pada COVID. Masa COVID dulu, semua interest rate dunia turun. Turun ke paras yang paling rendah dalam sejarah. Interest rate US ni, tak silap saya, turun daripada 1.75 atau 2%, turun kepada kosong. So, maknanya kalau you ambil loan, you kosong campur sikit je lah. Yang mungkin bayar tak sampai 1% pun kalau ambil loan. Sebab apa? Dia gunakan ni untuk bantu bank-bank ni create credit lah. Kita panggil ni creating credit. Creating credit ni penting. Sebab apa? Bila you create credit ni, orang akan berbelanja. Kan? Ambil personal loan, orang belanja. Ambil kereta, you beli barang. So dia akan rangsangkan ekonomi. So dia turunkan. So bila dia turunkan ni, satu dunia ikut. Sebab kita tak boleh tak ikut. Kan? Kalau kita tak ikut, dia akan mendatangkan risiko kepada kita punya currency, risiko kepada inflasi kita kan. Kalau kita ikut. So kalau US turun, kita turun lah. Dan kita pun tak nak, kalau kita tak turun, nanti ringgit kita menjadi terlampau kuat pula. Right? Sebab negara ekspor, sebab kita negara kecil kan. Jadi bila kita kuat, orang tak nak beli barang kita. Lepas tu dia start naikkan balik semula. Around March, bulan March tahun 2022 dia start naik. Dia naikkan sampai kan antara yang paling tertinggi dalam sejarah lah, sampai ke hampir ke 6%. Kosong hampir ke 6%. Jadi apa berlaku? Jadi kita semua tahu apabila mereka start naik semua ni, banyak mata wang dalam dunia ni affected. Sebab interest rate diorang kuat lah. Dia very simple lah. You compare interest rate ni macam ni lah. Kalau parity interest rate dengan interest rate, right? Kalau tiba-tiba suddenly interest rate ni kan membuatkan asset price dia, contohnya kalau nak beli bonds ke apa kan, lebih atraktif lah. Perbezaan interest rate tu lebih, sebab return dia lagi tinggi kan? Return dia lebih tinggi. Jadi return dia lebih tinggi, yes, it's a good point. So, bila return dia tinggi, orang akan tertumpu kepada aset yang memberikan return lebih tinggi. So dia akan movekan capital dia ke sana? Ya, pergi ke sana, right? Okay. Yang ada kat Malaysia keluar pergi ke US. Okay. So affect, orang kata kalau dalam bahasa Inggeris dia, capital flight lah. Capital flight or outflow of funds pergi ke sana. Jadi negara lain pun terpaksa lah naikkan interest rate, naikkan juga interest supaya rate dia dekat parity. Ya. So ini yang terjadi di Indonesia, di Philippines, di Thailand, termasuklah Malaysia. Kita naikkan daripada 1.75 kepada sekarang ni lah 3%. Ya. Bank Negara start bulan Mei. Tak silap saya, bulan Mei tahun 2022. 2 bulan selepas Federal Reserve. Tapi Malaysia pergi balik kepada level yang sebelum COVID. Sama. Tapi Indonesia, Filipin, diorang naikkan lebih tinggi lagi. Lebih tinggi. Sebab apa? Kebetulan waktu selepas COVID ni, harga barangan, inflasi pun naik. Di Indonesia lah. Di Indonesia dan satu dunia. Kalau you ingat, kalau kita siapa yang mau follow US ni, dia sampai 9%. Dia nak kurangkan rakyat daripada belanja. So you gunakan interest rate ni sebab belanja. So bila
contohnya lah macam ni lah. Bila you ada loan kan, you ada loan. Dulu loan you bayar 3%. Kan? Tiba-tiba loan you jadi 10%. Mestilah duit you yang ada, gaji you akan pergi kepada loan tu. You dah tak installment ada installment tu. You dah tak ada duit untuk pergi belanja. Nak pergi viral cafe ke apa, kurang duit. Betul tak kan? Ataupun you mereka nak kurangkan demand. Nak cool down kan cool down kan. Tenangkan balik. Jadi okay, look, korang dah belanja banyak dah 2 tahun dulu, dapat banyak duit free. Kan COVID banyak dapat duit free kan. Dapat duit free, moratorium lah apa semua. So sekarang ni kita kena cool down balik. Kalau tidak nanti prices orang kata will spiral out of control. Sebab itu interest rate movement dengan US ni penting, because mereka adalah negara yang besar. Apa-apa keputusan dibuat oleh negara-negara besar ni akan effect, especially kita lah. Kita ini, Malaysia is an export country, exporting nation. Betul. And US ni lebih kurang 14-15% daripada kita punya export pergi ke sana. Very significant Very significant. And the significant thing is that walaupun dia 14%, tetapi sebahagian besarnya adalah barang-barang elektronik. So it's the repercussion tu memang orang kata banyak lah kan. So bila Trump buat tarif yang dipanggil reciprocal atau timbal balik ni, dia menghukum, dihukum semua tanpa ada satu formula. Bila orang tengok formula tu, orang pun gelak. The numbers semua 47% lah. Dia macam, ini kau ambil nombor ni dari mana ni? Di sini kita ambil formula dia, trade deficit bahagi dengan import, kita dapat separuh. Contohnya kalau you punya trade deficit 50 bilion, import dia 100, 50 bagi dengan 100, so bagi 50%. Dia ni bagi ni 50%. Okay. So 50% dia kata. So korang ni tarif kita 50%. Mana logik? Dia kata lah. Dia kata sebab dia trade deficit. Okay? So jadi okay, tak apa, sebab kita baik. Walaupun korang ni bagi arbitrary, kita panggil tarif 50% ni, kita bagi kau 25% je. Half, dia bagi 50% discount. Itulah cerita dia.